kan. Okey. Okey, setelah kita fix benda ni, dan apa kita kena buat ialah kita masukkan beberapa titik ke dalam tempat ni lah. So okey, dan selepas tu kita masukkan ni dia punya pump dia, dan kita tekan pressure ke dalam benda ni. So okey, kemudian kita biarkan beberapa minit. So kita tunggu dulu. Okey, setelah beberapa minit kita boleh buka lah. Jom kita buka, kita tengok apa terjadi lepas ni. Ya. So kita buka dia. Dan ni kita cabut. Okey.